bila si Balu meninggal dunia, dia garu kepala jugalah nak cari kat mana dokumen-dokumen yang si suami tinggalkan. Mungkin patutnya suami isteri tu dia kena macam partnership kan, satu perkongsian, satu real case yang mana suami meninggal muda, meninggalkan Balu isteri dengan anak-anak yang masih kecil. Lepas tu si mati ni ada ibu bapa lah, dan isteri ni dah menguruskan semuanya, pusaka dia iaitu terdiri daripada akaun bank, semuanya tu lah. Lepas beberapa bulan tu datang surat daripada bank tentang pembiayaan perumahan, di mana isteri tak tahu pun tentang kewujudan rumah tu. Isteri hanya dapat tahu bahawa suami dia ada rumah tersebut selepas dia menerima surat daripada bank untuk bank yang menuntut untuk bayaran ansuran pembiayaan perumahan. Dia pun terkejut, maksudnya ada je real case yang sampai isteri tak tahu suami ada beli rumah lain. Rumah kan. Jadi kita pun tak tahulah kenapa arwah tak bagi tahu. Mungkin juga dia nak surprise isteri dia kan. Sebab dia kata, Balu ni kata sebab dia teringat arwah pernah cakap, dia kata nanti abang ada surprise nak bagi tahu. Dia kata mungkinlah kot rumah ni. Sebab rumah apartmen dan memang tak ada penyewa ke apa, tiba-tiba dapat surat dan dia tak tahu tentang kewujudan rumah tu dan tak tahu apa-apa, tak ada dokumen, semua tak ada, tak jumpa kan. Jadi di situlah cabaran yang bermula kan. Jadi nak buat surprise pun pada saya mungkin sekurang-kurangnya buatlah, tulislah dalam wasiat kan. Sebab benda tu ialah akhirnya dia menyukarkan pula pengurusan nanti.